Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Dan kali ni aku nak share dengan korang cara buka laci dekat bahagian penumpang belah depan tu. Sebenarnya aku dapat komen ni, orang minta aku tunjuk cara buka. Sebab masa tu aku nak tukar filter dan tu blower kat bawah tu. So kali ni aku nak tunjuk korang yang lebih detail cara untuk buka laci Alza dekat bahagian penumpang sebelah depan. Jom layan. Kita kasih buka dia. So kita nak buka laci ni. Okay, laci kita dah buka. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Benda ni lah yang menyangkutkan laci ni kepada frame dia. Ni dia punya frame ni kan. So caranya, yang ini sebelah kanan. So kau kena tarik dia ke dalam. Bila kau tarik dia ke dalam, dia dah terlepas. Dan sebelah sini pun sama juga. Kau kena tolak kuat sikit. Dah lepas. So bila dua-dua dah lepas, jadi senang je lah. Korang tinggal tarik je benda ni ke atas. Dia tersangkut dekat bawah ni. Satu sini dan satu sini. Bila kau dah buka macam ni, senang lah kau nak buka. Kau nak cuci kau punya filter blower kat bawah ni. Tolak, dah keluar. Okey, so sekarang kita nak pasang pula. Nampak bawah ni? Satu ni dan satu sana. Dua ni kau kena sangkutkan dengan laci bawah ni. Nampak ni? Nampak sini satu dan sini satu. So dua-dua ni masukkanlah pada kiri dan kanan dia. Dia kau kena tekan sikit klip dia. Kau nampak Nampak tu. Nampak ni Yang sana dah masuk, yang ni sebelah sini. Okey, dah masuk. Dia punya sendal dia bentuk macam ni. Kiri dan kanan bentuk dia macam tu. Ujung dia tirus sikit kan. Sebelah kiri dan situ belah kanan. Bentuk dia tirus. So korang tinggal tolak je lah. Okey, dah masuk. Jam. Susah sangat kan? Terbaik. Okey guys, itu sahaja perkongsian aku pada kali ini. Pada korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share segala perkongsian DIY aku selepas ini. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.